Ramai yang tanya saya, apa nama software yang saya gunakan untuk buat projek 3D design dalam video saya selama ni. Nama software ni adalah Shaper 3D. Dia adalah satu CAD ataupun Computer Aided Design Software yang kita boleh gunakan dekat Mac, dekat iPad dan juga dekat Windows PC. Selama lebih kurang 4 tahun saya buat konten berkaitan 3D design dan juga 3D printing. Inilah dia software yang saya selalu gunakan dan yang saya selalu tunjuk dekat dalam video saya. Alhamdulillah, bermula daripada bulan ni, saya diterima untuk jadi salah seorang official Shaper 3D creator, iaitu satu collaboration antara Shaper 3D dan content creator macam saya. Jadi saya merancang lepas ni, selain daripada konten berkaitan 3D printing, saya nak banyakkan lagi konten berkaitan 3D design, terutamanya yang melibatkan Shaper 3D. Jadi kalau korang ada sebarang soalan nak tanya berkenaan software ni, boleh tanya dekat komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab setakat yang mampu. Dan kalau korang nak download software ni secara percuma, boleh tekan link dekat bio saya. Dekat situ korang boleh download Shaper 3D versi percuma. So, selamat mencuba!